Okay, kita putus memang sebab you tak ada duit. You dalam akaun you ada RM500 saja. I tak gelakkan. I jumpa dengan you dengan kakak I, ingat tak? I menangis-nangis. Saya cakap I tak nak teruskan. Macam mana you nak jaga anak orang kalau you ada RM500 sahaja dalam akaun? You cuma ada duit cukup untuk sara diri you sahaja. Kenapa you nak menipu I? Kenapa you nak menipu family I? You sebenarnya tak boleh kahwin. You sepatutnya pergi kerja, sambung belajar, bukan nak kahwin. Sebab saya bukan jenis nak selongkar, nak check. Cuma masa nak ujung-ujung nak putus pula, baru saya tanya kenapa preparation untuk kahwin, kenapa saya yang banyak keluarkan duit, dia banyak pos, saya keluarkan dulu. Sebenarnya you ada duit ke tak? Itu yang saya suruh dia send dia punya bank statement. Baru saya tahu dia ada RM500 sahaja. Hack TikTok I, dia masuk and dia komen dalam live kawan I, cakap I ambil pil sebab I stress, I tak boleh move on dia kahwin, and cakap I menyesal maki dia. What was that? And then komen kat video dia as me, cakap I minta maaf salah I, padahal that wasn't me. And then you reply sendiri, apa tu? Itu melampau. And then you claim I yang lupa nak log out. Apa hak you untuk masuk dalam akaun I dan pergi komen sesuka hati cakap I ambil pil? Itu betul ke, Muntazah? Kalau tak, I tak ada nak bagi tahu dekat orang. I geram sangat sebab benda ni kita orang dah settle masa bulan puasa hari tu. Okay? Kita orang dapat juga berjumpa dan bincang baik-baik, pulang cincin, dah bermaaf-maafan. Kenapa tiba-tiba you suddenly being crazy, up story pelik-pelik, merapu? Kenapa? What happened to you? Dia tiba-tiba voice note I ada voice note dia. Dia kata, dia send screenshot first. Tunang-tunang perempuan kena bayar dekat dia. Suddenly, padahal masa kita bincang pulang cincin hari tu, you tak ada pun nak cakap pasal majlis tunang ke apa, nak share-share duit. Sedangkan you pun ada hutang dengan I, duit kamera I. Kamera tu ada kat you. I tak bising pun kat social media macam mana you bising. Okay, masa I kenal dengan dia, I tunang dengan dia, dia orang yang sangat lain. I tak kenal Muntazah yang sekarang ni sebab dia totally twist 180. Actually, sejak dia masuk set, dia twist. And something happened dekat hospital masa I buat sinus surgery. I tak boleh nak share lebih-lebih, tapi apa yang jadi sangat teruk sebab I dah block dia daripada dia datang. Tapi dia datang juga the next day, ceroboh ward I masa I sorang-sorang malam tu. He's not being him, so I terpaksa jerit panggil nurse, halau dia sampai 2 orang nurse tarik dia keluar. Tapi I dengar dia cakap kat nurse tu, dia cakap kat nurse yang I yang gila. Padahal dia yang datang ceroboh ward I. I tak tahu kenapa dia still lagi nak kacau hidup I. Meninggikan suara kepada keluarga, tak ada, tak pernah. Itu cuma rekaan semata-mata. Muntazah, jangan buat perangai budak-budak boleh tak? Okay, you are 22. I know 22 is still young, tapi the others yang 22 pun lagi mata daripada you lah. And sebelum ni you tak macam ni. What happened to you? Dan jangan lupa guys, like, follow, komen dan share untuk video menarik yang seterusnya.